Skuter keluaran terbaru Yamaha yang menekankan practicality, keselesaan, mobility pintar. Yamaha Ego Gear Pro Hybrid guys. Dengan enjin Blue Core Hybrid 125cc, single webcam fuel injection, pakai CVT, ada smart motor generator. SMG, apa tu bos? Dia extra boost untuk enjin. Lain kata, lebih smooth, kurang getaran enjin. Motor dah power, tapi laju tak bos? So guys, dengan 8.4 horsepower dan 9.9 Nm torque, top speed dia. Naik bukit 89, jalan rata 102, tunduk udang. Sila tengok video. So guys, jenama yang menjamin keyakinan dan performance motor ini. Pakai spoiler depan belakang 12 inci, display depan, drum brake belakang, tayar Maxxis 11070 guys. Dah power dah tu, tak payah tukar tayar dah lepas ni. Kalau poket tebal, saya okey je. Lampu LED depan, lampu belakang design moden, ada hazard light. Pakai mental lagi? Zaman purba ke bos? Biasalah dek, kesempurnaan milik Tuhan. Meter digital baru, ada stop and start system, dual compartment depan, ada charging port guys, satu tempat gantung, dua tempat gantung, Yamaha Connect. Bukti, bukan motor purba. Boleh cek maintenance motor, efisiensi motor, last sekali, location dekat mana. Lepas ni susah nak curang. Orang fikir keselamatan, dia fikir curang. Apa benda fikiran perempuan sekarang So guys, motor yang direka khas untuk penunggang muda. Masuk bandar boleh, nak pergi pasar boleh, nak pergi surau pun boleh. Motor ini, compartment seat 18.6 liter, tangki minyak 5.1 liter, nak pasang box belakang pun boleh. Kalau lupa parking dekat mana? Begitu saja. Teknologi baru, maintenance murah, ketahanan maksima. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya.